Sejarah berulang. Kita mungkin sedang saksikan peristiwa serupa. Saya mula beli emas tahun 2010 dan beli perak tahun 2013. Oleh itu, saya cadangkan agar penonton beli sedikit. Cuma ikut kemampuan sendiri, emas ataupun perak. Bagi yang belum ada, boleh pertimbang untuk beli. Jika tak mampu beli emas, kerana 1 dinar 24K dah cecah RM2,000, boleh juga beli dirham perak. 10 dirham di Public Gold RM255 atau di tempat-tempat lain. Saya beli dari Public Gold tahun 2020 ketika PKP. 10 dirham ketika itu RM155. Dah 5 tahun. Boleh rujuk video ini, minit 1.26 untuk lihat pembelian kecil saya. Baik, ini pendirian saya. Saya hanya beli emas dan perak fizikal yang saya boleh lihat dan saya boleh pegang. Bukan atas kertas. Contohnya ini. Kerana saya tidak percaya bank ada simpan emas yang cukup. Lebih-lebih lagi ketika krisis kewangan. Wang kertas pun dikenakan limit untuk withdraw. Begitu juga emas di Bank Negara Malaysia. Tambahan pula, emas di Bank Negara Malaysia sedikit berbanding dengan negara ASEAN yang lain. Penonton juga boleh beli silver coin, 1 atau 2 ounce dan sebagainya. Saya ada beli di Shopee, silver coin 2 ounce, 200 shilling, Somalia Republic 2017, lebih 5 tahun yang lalu, tak sampai RM300 ketika itu. Harga 1 ounce silver coin untuk pelbagai brand yang berbeza ketika itu lebih kurang RM150. Saya ada letakkan di description di bawah video ini beberapa produk silver coin Shopee bagi yang berminat untuk beli.